Ui. Assalamualaikum, selamat petang rakan sahabat. Okey sahabat, petang ni nak cuba-cuba mengeteh dengan jari sahabat. Air pun lawa dah sikit surut. Lepas tu dia punya color air pun dah lawa dah kan jari ni. Nak cuba-cuba lah mengeteh. Misi mencari kerang sahabat. Pagi tadi kumpau seekor lawa pagi tadi. Konten tak ada lah. InsyaAllah lah sahabat, kalau ada hasil kerang macam biasalah saya kongsikan. Macam biasa dengan jari ni saya tak buat video penuh ni lah. Kalau ada meneng kerang, insyaAllah saya kongsikan. Okey sahabat, maju terus. Sebelum tu jangan lupa ya, subscribe macam biasalah, subscribe, share. Okey sahabat, jom layan terus. Lampu putih ni hujung tu, kalau perasan, kalau nampak lah. Okey sahabat, macam biasa. Tapi tak tahu pasal mana sebab jari ni melengkau. Tak tahulah ada ke tak ada lagi. Rasa berdeh ni tadi. Jari ni melengkau, tak berasa sangat. Oh ada. Ada weh. Ada melanggar. Kita tengok sahabat, kerang ke tengah lah. Kita tengok sama-sama. Kerang ke tengah lah. Ada lagi kan? Tahu ikan benda. Melengkau ni dekat dah ni. Ni. Ui. Alhamdulillah. Ada seekor ngalah Saiz kilo. Alhamdulillah. Ngalah saiz kilo. Ada rezeki kita ni, alhamdulillah. Galak. Ada rezeki sangat tak ni. Walaupun saiz tu tak adalah besar mana, tapi adalah rezeki ya, tengah lah. Saiz lain sekilo. Alhamdulillah. Ada juga. Jari ni ringan sangat dia punya batu ni. Dia mudah balik. Jari melengkau dia terbalik. Bolehlah ada rezeki esok.
Rezeki berjual pagi esok dah ada, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Misi memburu gerai ataupun tengah lab berjaya petang ni. Ini spot kedua ni sahabat. Baru ada. Bolehlah saiz kilo. Saiz kilo sahabat. Saiz kilo. Ayuh saya ni, malulah 10 tangan Tak besar apa, alhamdulillah. Ini dia ada. Okey sahabat, maju terus. Okey sahabat, spot kedua. Okey sahabat, macam biasa ada strike saya kongsikan, maju terus. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki dengan jari petang ni adalah seekor tengah lal, lebih kurang adalah sekilo. Alhamdulillah, itu je lah rezeki petang ni. Okey sahabat, hari pun dah nak malam, saya nak mengumpai arai pula. Kita jumpa konten pagi esok lah, insyaAllah lah ada rezeki lawa esok. Seekor 2 ekor pun alhamdulillah tu ada juga kontennya untuk hari esok. Okey sahabat, ini je lah rezeki petang ni. Ni dia. Lebih kurang dalam sekilo lah tinggalan ni. Okey sahabat, kita jumpa konten pagi esok. Assalamualaikum, selamat pagi rakan sahabat, salam sejahtera ya. Alhamdulillah jumpa lagi sahabat pagi ni. Alhamdulillah hari Sungai Jelai pun semakin surut semakin surut, alhamdulillah. Harap-harapnya terus menyurut lah. Petang semalam sengat jari, alhamdulillah adalah rezeki seekor seperti yang dia tengok di awal video tadi. Itulah dia hasilnya. InsyaAllah lah, kalau air beransur-ansur surut, airnya cantik, saya akan tunaikanlah janji saya pada sahabat-sahabat semua. Saya nak buat sedikit perubahan lah. Sedikit perubahan. Tunggu je lah nanti perubahannya nanti. Saya tunggu air ni comel je. Adalah perubahan tu. Tapi tak selalu lah. Bergantung kepada cuaca je lah, musim. Okey sahabat, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok hasil yang pagi ni. Dapat nambah seekor 2 ekor lawa pun alhamdulillah dah ada rezekinya. Okey sahabat, sebelum tu jangan lupa macam biasa sahabat, like, subscribe, share ya sahabat. Jangan lupa. Okey, maju terus sahabat. Okey sahabat, macam biasalah kita tengok arah seberapa galan. Arah seberapa galan ni teruk, tak ada air ni. Tak dalam. Dah nak kena alih dah ni. Kalau air surut lagi kena alih dah ni. Arah ni umpan puru ayah air semalam. Pokoknya nak kena ekor merah lah. Nak melaut ekor merah, model tak ada lagi nak beli umpan sekarang ni sahabat. Relax dululah. Ekor merah relax dulu. Tak ada modal nak beli umpan. Kita cari modal dulu. Ada modal esok barulah. Sini teruk tak ni air surut ni. Tahu lah ada tak ada nak makan. Waya. Kena orang kasi. Tak ada . Tak
habis pun. Maju terus sahabat. Arai kedua sahabat. Arai ni umpan ular bangkau. Tahu lah ada tadi ikannya. Dah tak sesuai dah umpan ular bangkau ni. Air dah jernih. Air dah jernih sikit. Allah. Aduh. Oh. Kek batu. Oh. Kek kakinya je. Air dah jernih ni tak elok dah umpan ular bangkau. Tak sesuai umpan serangga. Sesuai menggunakan umpan-umpan jenis keras-keras liat-liat. Siput ke jenis-jenis gitu pokok ayah. Jernih air. Tak ada mala Ni umpan ular bangkau, umpan serangga ni tak ada ikan besar. Akan ikan kecil kalau air jernih ni. Macam biasalah sangkut buhara. Cari-cari lawak patut sangkau. Maju terus. Okey sahabat, arai yang ketiga yang seterusnya. Ada ke tak ada barang padu? Bismillahirrahmanirrahim. Nữ vampah hàng cỡ. Tak ada lah. Nửa tegur. Kek kek. Gunung dah umpan ular bangkau air jernih ni. Cepat habis. Tak sesuai. Okey, maju terus. Okey sahabat, tengok jari 5 inci setengah. Baru ganti hari semalam jari ni baru ganti hari semalam. Sebab tengok keadaan cuaca, tengok keadaan air. Dah nak semakin menyuruk dah. Jadi semalam saya gantilah jari baru jari ni. Taulah ada tak ada hasilnya pagi ni. Nampak. Tengok hasil. Jari baru. Kan tak berhasil. Tak menikah dari baru. Tak ada sahabat. Maju terus. Okey sahabat, arai seterusnya. Pagi ni ada ke tak ada hasil, saya akan post juga video sahabat. Untuk jual ikan ngalah semalam. Ada tak ada hasil pagi ni, saya akan post juga video. Jangan risau ya. Tak ada yang nak makan. Oh, ayam. Kemerah ni kurang sebenarnya lagi. Dia tak makan. Maju terus. Okey sahabat, jari belum rolok batu pula. Apa hasilnya? Air dah semakin lawa ni. Takkan tak nak menang ke. Pati lah. Air lawa ni takkan tak guna pati.
ada mana gaya ni. Tak ada. Tak ada mana weh. Okey sahabat, arah seterusnya. Ya ini pun toho ke dah air. Ini umpan buhara boleh lah sini. Saya lawak. Pusing pula ini. Mencari lawa boleh lah. Ini juga dah. Tak ada asyik sahabat. Milik kinyai. Okey, arah yang seterusnya. Arah ni umpan puk ayam. Sangka tadi nak makan tahu ara. Tak umpan ara. Tadi naik lagi ikan ni. Tengok umpan. Lanjut terus. Agak seterusnya, agak terakhir sahabat pagi ni. Pati ni kalau bawa-bawa air surut ni memang dia tak ada. Dia tak mudik. Dia tak keluar daripada roba kayu. Dia tunggu pokok menjala kacau. Sarah ni barulah dia keluar. Style pantai. Tak ada sahabat. Maju terus. Okey sahabat, jari yang seterusnya. Belum ada hasil lagi pagi ni. Ini belum ada hasil lagi. Tak ada jari ni. Ini ker hitam. Air jernih ni payah orang meneng. Jari dia hitam ni. Ikan dia nampak. Nampak jari. Tak ada sahabat. Besar umuk mana? Waduh weh orang mengenai ikan umuk-umuk. Jari 9 inci besar tu. Bukannya kecil. Oh, hari ni jual monster lagi orang. Belum relax Sungai Kenung tu. Ada benar-benar, ada menyentok-menyentok aja tu. Alhamdulillah tu nak ingat. Aduh. Mesti monster merah tu. Monster band merah. Alhamdulillah minta-mintanya pupuk rezekinya. Tengok-tengok pening ni. Air suruk-suruk dah tak ada. Ngumpar ke tak pun tak makan. Semalam agak ngumpar nah.
Umpan pun ayah tak ada nyeluk. Tak ada. Ikan tak naik lagi. Tahu lah. Merah apa tak lewak. Kalau itu dah nak habis ada sikit. Ada 2-3 ekor je dah. Air besar tadi lah. Kau umpan tadi. Loh, satu mata tahu kawan bawa pelik kayu. Umpan tak habis. Dia ada jarak-jarak tu. Tak naik lagi ikan ni. Tak apalah, sakai ni tambah-tambah lawa. Tahu lah minta ni. Sampai masa esok ada tu. Boleh makan kari. Kawan mana ni umpan arat. Umpan pok ayah semalam. Nyodoh pok ayah. Awak nak ambil tu tak ambil-ambil. Kau umpan dah. Tak ada umpan semalam. Tak apalah kawan ada umpan moka tu. Okey sahabat. Jari terakhir pagi ni. Ada hasil ke tak ada hasil? Ada hasil ke kumpau pagi ni? Oh, alhamdulillah. Ada weh. Hasil ni. Alhamdulillah. Ada tambahan ikan petas malam. Adalah seko sangko. Alhamdulillah. Untuk jodoh-jodoh dengan lawa pagi semalam seko. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Oh. Mancing sedap ni saiz begini ni. Alhamdulillah sahabat ada rezeki. Seekor jadilah. Ada nama-nama. Alhamdulillah sahabat, tak kumpau pagi ni. Walaupun tak besar patut sangka ha. Sedang saiz gula masak. Alhamdulillah. Tak kumpau. Ada apa? Okey sahabat, jom. Kita berjual ikan. Ikan. Jari pas malam sahabat. Jom layan terus. Okey sahabat, ambil ikan kurungan tas malam. Dalam ni ada lawa seekor. Semalam tengok hidup lagi. Yang mati sudahlah. Lawa pagi kemari. Pagi semalam alhamdulillah lawa hidup lagi. Lawa pun masih berrezeki lagi ha. Lawa pagi semalam. Oi. Alah ni adalah sekilo kot ni. La ilaha illallah. Awak. Wah. Diamlah. Lah. Itu dia. Ini je lah rezeki pagi ni. Jual sahabat, alhamdulillah. Okey sahabat, maju terus. Mai boboh gitu dalam raga motor. Dia buat macam gelepar tu jatuh langgar pulak di kereta orang. Hancur separuh badan. Tak kerugi. Tahulah. Sebab nampak sebelah tangan. Patut sangka. Ke mengai malah. Mana? Pasangka ada relay ni. Kilo 2. Tengah lab. Ada naik tengah lab.
Tu dah, situ 2. Situ ekor. Banyak sengalah. Mana ada naik? Nak tengah lah. Banyak sengalah. Dia tu kain. Boleh dah ni, boleh dah mengair lawa dah tu. Sungai ke kolam tu dia mang? Sungai lah manok kalau dah mengena di sungai. Hari ni ke bawah gajuk. Hari ni ke bawah gajuk. Hari ni ke pingai betul ke bawah gajuk. Kotik Kotik dekat Jariza. Dekat Jariza ada. Banyak tu. Ekor. Ya. Kotik ni. Dia jari naik ci tak yang kena besar itu. Jari malah. Sebelum letih sangat pergi berehat. sebelum pacu kotik, kotik baik kotik dulu. Entah ke petai ni pacu tu. Pacu mengair tu. Tapi saya begini lah. Tapi saya dia semua begini je. Ada yang besar. Ada yang besar. Dekat tahu ampel tu. Dekat tahu ampel tu 11 kilo tu. Tu belakang tu. Belakang tu. Belakang tu kalau kena besar. Jaga pijak Belakang ampel kecil. Oh ni dari atas kan. Biasa dekat ampel tu besar-besar. Kaya bubuk ni tu. Oi kaya. 780. Kaya. Kaya oi. Dekat ampel tu tengok dia melipat 11 kilo tu. Tinggal sekilo 2. Tapi payah mana? Tapi kalau Patut sangko seko. tarik kayu. Situ kayu belakang. Itu ya kalau tutup. Area itu lepas tak boleh. Tahulah. Cuma bawa dia ni kawan jadi berat. Kalau lampai dah. Sumpah juga. Ikan kora ni. Ali baru je. Setiap sorok ikan pun setiap dah ada. Alhamdulillah lah. Banyak lagi dah hasil. Galah pun setiap ada naik dah. Okey sahabat, alhamdulillah lah rezeki. Jual pagi ni dapatlah RM78. Alhamdulillah. Ikan pun asal-asal dah ada naik. Boleh dah tukar-tukar jari baru. Mana yang perlu tukar, mana yang perlu tahan tu boleh dah tahan jari baru ya sahabat. Okey, semoga berjumpa next episod ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye kakak. Bye bye dulu. Bye bye. Kakak bye bye. Adik pula. Bye bye. Fish macam mana fish? Love. Fish. Love. Pandai. Kakak. Fish. Fish kakak. Fish. Anak. Okey sahabat, jumpa next episod. Assalamualaikum.